Sampailah. Exit mana tahu ke? Tahu. Tak tahu Win tak? Orang tak tahu jalan. Oh. Ini sebenarnya ada kereta, ada kereta. Berhenti jap di RMR Dengkil. Di kanan tu kelip-kelip Kampung Kuantan. Oh, ada kelip-kelip juga kat sini. Kata Perak je ada. Kita akan belok ke kanan menuju ke Sabak Barnam. Ada tunjuk ke yang tempat menara dekat Kuala Selangor tu? Mana? Tak nampak. Terlindung. Jauh lagi tak? Lurus lagi. Depan ni. Pergi Ekun sekejap, nak beli ayam dan tengoklah kalau ada udang ke apa sebab malam kan nak buat barbecue kat homestay. Nak acu kan ibu? Sana. Okey, kita nak pergi homestay dah. Tak jauh pun. Dalam 2 km kot ke 1 km lebih macam tu. Dah beli ayam, udang. Nanti kita nak perap di homestay. Bangau, bukan bawang. Ada buaya, gedung lah. Okey, kita dah sampai dah. Kita Kinchan. Asal ada kereta? Oh, rumah sebelah. Inilah homestay kita. Dah sampai dah.
Wow, ada dua ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, tengok. Uyo. Yo. Tandas, tutup pintu tandas. Ayah tu. Naik. Jap. Sedap. Ya, ada basikal. Buat di sini. Inilah tempat kita nak bermalam. Mangga tu bubuh mana? Tak ada. Oh ni. Mana kipas? Kipas. Dalam nak pergi tu. Ni lampu. Abang nak tengok air pada bawah bang. Tengok air pada bawah. Bilik tingkat atas. Bilik kedua tingkat atas. Tandas. Tandas. Sabar je. Ini tandas tingkat atas. Dah ada dua tandas ni. Tandas tingkat atas. Wow. Ayah boleh mandi benda tu lah. Ada water heater. Dapur. Dapur. Wow, Ni sedap. kita keluar. Wow, boleh main basikal. Dah ada basikal. Kita dah lapar dah ni. Kita bawa bekal ni daripada rumah. Kita makan sekejap lagi.
Tak nak makan dulu ke? Ha, okey. Kita makan dulu. Air dah. Saya nak buat air ni. Wow. Nak buat air ke? Kita makan dulu. Ada tak? Tak nak makan. Nampak? Jangan buat siap. Let's go. Bye. Kemarin tempat lain. Mengah juga ni. Pusing balik ikut jambatan tu lah. Boleh lalu kat jambatan. Dia dah ngeput.
pusing lah. Hai abang, tak puas lagi ada tebu ah. Sedapnya ni tebu ni. Potong makan je tu. Tebu dia besar. Gemuk tebu dia. Nak abang, ada. Tapi ini kita makan daripada pokok dia, batang dia. Ambil pisau. Ni ambil pisau. Macam tu juga makan. Memang kena makan macam tu ke? Ya, orang ambil air dia. Kita nak air dia je. Kau nak makan tak mau lah ibu. Macam ni. Mana makan tu? Kau tu dia serabut jari gini. Macam tu. Jauh sikit dek, ada pisau. Tebu ni lembut lah. Hei, kena gigit. Cuba buat. Gigit. Sambil sedut air dia. Buang. Macam tu. Gigit lagi. Tarik dia nas. Budak moden sekarang tak kenal. Tahunya beli je air tebu tepi jalan. Nah. Air sirap je yang ada. Oh, sirap dia. Ada Bang, ada ni ke? sirap je yang ada. Ada air lain ke? Tak. Ha? Dia nak buat. Abang nak buat. Ha? Buat air sirap je. Air dekat tu ke? Ha. Masuk boleh kan ni? Dah banyak kali dah jatuh. Pak, siapa nak aiskrim? Adik. Jangan siapa? Meh. Slipper pakai. Ice
Aiskrim. Nak aiskrim apa? Dua. Dah dapat aiskrim. Oh, main congkak. Ada permainan congkak. Kebangsaan. Kebangsaan. Apa pula? Permainan tradisional, bukan kebangsaan. Memang pun. Wah, dah tegang dah luar. Mahal lah. Wow, dah pasal lampu, nanti boleh dah mandi kolam. Boleh. Suasana malam di Dangau Padi 7 Sekincan. Ayah, Ya, tadi nak bola dulu. nanti dulu, belum lagi. Sekejap lagi, kita tengah perap ayam. Ibu tengah perap ayam, tak siap lagi. Jadi kita nak buat barbecue. Bakar-bakar ayam di situ. Bakar ayam, bakar udang. Main buaya, Anak-anak nak sambung mandi kolam, main buaya. main buayan, main bola. Main buaya. Nantilah, tak ada orang bawah tu. Sekejap. Ayah nak naik. Apa ya, Dek? Kita tutup dulu. Nanti dah siap perap ayam, kita keluar. Ya. Ada apa? Tapi tu boleh main tu wang tu. Boleh, tapi tu untuk hiasan je. Awalnya lagi kosong. Dah? Jadi kalau saya pilih sini. Harga kita. Sama je. Itu main buai. Tengok masuk parit belakang. Bukan bos. Rosak tu. Nak pakai tinggi juga.